Apakah justifikasi kepada hukuman mati di dalam Islam? Baik, ada beberapa jenayah di dalam Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan hukuman mati, tetapkan hukuman mati. Pertama sekali adalah apabila awak membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Okey, maka awak juga layak untuk dibunuh. Itu dipanggil sebagai hukum qisas. Nombor dua adalah hudud bagi penzina yang telah berkahwin. Mana hududnya itu adalah rejam sampai mati. Kemudian adalah dipanggil sebagai hirabah. Jenayah hirabah ini jenayah pemberontakan yang membawa kesan mudarat yang cukup besar kepada negara Islam. Maka pemberontak-pemberontak ini layak untuk dibunuh dalam perundangan Islam. Ini dipanggil sebagai treason jugalah, satu pengkhianatan besarlah. Dan juga termasuk di dalam hukuman bunuh adalah perlakuan jenayah murtad. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mengubah agama dia, maka bunuhlah dia. Tapi apabila kita melihat yang keempat ni khususnya, pengamalan, contoh hukuman murtad ni, dalam sejarah Islam, bukan semua orang yang meninggalkan agama Islam itu ditetapkan hukuman bunuh kepada dia. Walaupun di zaman Nabi SAW, Nabi masih hidup lagi, bukan semua yang meninggalkan agama Islam itu dijatuhkan hukuman bunuh ke atas dia. Maka ulama menjelaskan hukuman bunuh ke atas orang-orang yang murtad ni terhad kepada mereka-mereka yang cuba untuk mempengaruhi orang lain pula. Bila dia murtad, dia cuba untuk mempengaruhi orang lain. Dia publicize, dia mengumumkan pemurtadan dia itu. Why? Kenapa you nak kena umumkan? Kecuali kalau kamu nak membuat satu statement ataupun berusaha untuk mengubah identiti negara Islam tersebut. Maka itu telah dianggap sebagai satu jenayah yang besar yang melayakkan orang itu dihukum bunuh. Kerana apa? Kerana awak nak menyebarkan kebatilan dan merosakkan akhlak serta akidah serta perundangan negara. It is an attack, a vicious attack against an Islamic state apabila pemurtadan dilaungkan, ya, dan disebarkan dan ada usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk sama-sama murtad. Saya rasa benda ni adalah satu perkara yang boleh difahami, berlaku juga di zaman moden. Kan? Ada sebahagian pihak ini yang tidak beragama dan tidak beragama Islam, mereka tak boleh terima jikalau dasar sistem kenegaraan mereka yang berasaskan sistem tanpa bertuhan, bila diserang dasar-dasar falsafah itu, no compromise. Mereka akan tetapkan undang-undang yang sangat ketat. Di sebahagian negara ada undang-undang bunuh, ada sebahagian negara mereka penjarakan, sebahagian negara lain mungkin mereka menggunakan hukuman-hukuman yang berbeza. Tetapi hukuman tetap ada. Sebab setiap political entity politik ini dia ada identiti dia. Dan kalau hilang identiti tersebut, negara itu akan kacau bilau, akan huru-hara. Maka perlu ada konsistensi dan kestabilan. Jikalau ada pihak yang cuba untuk mengubah kestabilan tersebut dengan cara-cara yang tidak terhormat, maka hukuman layak ditetapkan ke atas dia. Dan dalam Islam, apabila dia mencapai satu tahap yang menggugat kestabilan dan kesejahteraan negara, maka hukum bunuh adalah salah satu optionnya. Ini ada di dalam Islam. I do not mince my words. Ini ada dalam kitab-kitab fiqh kita, ada dalam hadis Nabi SAW. Apakah justifikasinya? Justifikasinya adalah seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi, walakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas ada kehidupan. Walaupun dalam yang saya senaraikan tadi termasuk juga hukum hudud, tapi kita boleh mengkiaskan di situ bahawa dalam penetapan hukuman bunuh itu terdapat maslahat dan kebaikan yang lebih besar untuk masyarakat itu secara umumnya. Okay? Kalau kisah sebagai contoh, awak ambil nyawa orang, nyawa awak diambil. Kenapa? Apa logik di sebaliknya? Apa rasional di sebaliknya? Rasionalnya adalah
Maksudnya awak tak tahu gunakan kehidupan awak. Kehidupan yang Allah anugerahkan kepada awak bukan milik awak, it's not yours. Jadi bila awak gunakan kehidupan awak untuk mengambil nyawa orang lain, mengambil kehidupan orang lain, maksudnya awak tak tahu menggunakan kehidupan awak dengan betul. Jadi bila awak dipinjamkan sesuatu barang dan awak tak tahu gunakan barang itu, bahkan awak gunakan barang itu dengan cara yang salah, apa yang berlaku? Barang itu akan diambil kembali. Seorang ayah bagi pinjam kereta kepada anak. Anak tu gunakan kereta tu untuk melakukan maksiat. Sudah tentu ayahnya, ayah yang bermaruah, ayah yang beragama tidak akan izinkan anak tersebut untuk gunakan kereta itu lagi. Handphone diberikan kepada seorang budak. Dia gunakan handphone tu untuk buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sudah tentu handphone tu diambil balik. Dan bila diambil balik, itu tidak dikira sebagai kezaliman. Samalah manusia yang diberikan nyawa oleh Allah. Dia salah gunakan nyawa dia. Dan dia mengambil nyawa orang lain. Maka nyawa dia harus dibagi balik lah. Dia tak tahu pakai nyawa dia. Sama juga dengan hudud potong tangan kan. Tangan ni Allah bagi untuk kamu buat kebaikan. Tapi kamu guna untuk curi duit orang. Kamu tak tahu pakai tangan, bagi balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hentikan penggunaannya. Means kamu tidak ada kemampuan dan tidak ada kelayakan untuk menggunakan perkara tersebut. Akhirnya, nyawa yang kita ada ni bukan milik kita. Dia adalah pemberian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dia juga berhak untuk mengambil kembali nyawa tersebut apabila kamu tidak tahu menggunakan nyawa kamu dengan betul dan dengan sebaiknya. Tapi sudah tentu kalau kamu guna lensa sekularisme, kamu akan menganggap perkara itu tidak rasional. Tapi jikalau kamu percaya adanya Tuhan dan nyawa yang kamu ada ni adalah milik Tuhan dan anugerah daripada Tuhan, sudah tentu dia berautoriti dan dia berhak untuk mengambil kembali nyawa kamu, untuk menuntut balik kamu memberikan nyawa kamu apabila kamu melanggar syarat-syarat tertentu. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.